Anda yakin ke pil putih dalam peti ubat anda tu betul-betul kawan baik anda? Cuba bayangkan situasi ni. Setiap pagi, jutaan orang di seluruh dunia, mungkin anda sendiri atau ibu bapa anda menelan sebiji pil aspirin kecil dengan air. Mereka buat macam tu sebab mereka yakin sangat ia boleh panjangkan umur dan jaga jantung mereka. Tapi, macam mana kalau saya cakap, untuk sebilangan besar orang, tabiat ni sebenarnya macam main nasib-nasiban. Baru-baru dunia perubatan digemparkan dengan penemuan baru. Penemuan yang buat kita kena fikir semula semua benda yang kita tahu tentang aspirin jantung ni. Hari ini, kita akan bongkar semua rahsia tu. Kita akan tengok siapa yang betul-betul diselamatkan oleh pil ni dan siapa pula yang mungkin sedang dibunuh perlahan-lahan tanpa sedar. Bersiap sedia sebab ada fakta yang mungkin mengejutkan anda dan buat anda nak periksa peti ubat sekarang juga. Tapi sebelum kita sentuh fakta-fakta yang mengejutkan tu, mari kita kenali dulu apa benda yang kita bincangkan ni. Aspirin atau nama saintifiknya asid asetil salisilik ni memang dah lama sangat wujud dalam dunia perubatan veterans lah kiranya. Sejarahnya bermula daripada kulit pokok willow yang dikunyah oleh orang Yunani kuno untuk hilangkan rasa sakit. Tapi aspirin yang kita kenal sekarang ni mula popular pada hujung abad ke-19 hasil dari syarikat Bayer. Mula-mula ia cuma ubat biasa untuk hilangkan sakit dan demam. Tapi pada pertengahan abad ke-20, doktor mula perasan satu kesan sampingan yang menakjubkan. Pesakit yang ambil aspirin ni kurang kena serangan jantung. Penemuan inilah yang menjadikan ubat murah ni sebagai standard emas pencegahan sakit jantung dan saluran darah. Macam dah jumpa penawar segala penyakit, kan? Tapi macam biasalah dalam dunia perubatan, setiap siling ada dua sisi. Ada sisi gelap. Yang lama sangat, orang tak berani nak cakap kuat-kuat, cuma berbisik-bisik je. Masalah ni, kita kena faham sikit macam mana ubat ni berfungsi. Jangan risau, saya janji kita akan terangkan dengan cara yang paling mudah, tanpa guna istilah-istilah yang mengelirukan. Cuba kita bayangkan saluran darah kita ni macam lebuh raya yang sangat sibuk, ya. Dan sel darah kita, terutamanya platelet, kita anggaplah ia macam pasukan baiki kerosakan yang kecil-kecil. Tugas mereka senang saja. Cepat-cepat tutup semua lubang atau koyak yang berlaku dalam saluran darah kita. Kalau kita terpotong atau terluka, platelet ini akan bergegas ke tempat cedera, melekat sesama sendiri dan membentuk satu tampalan, iaitu darah beku atau trombos. Ini penting sebab ia menyelamatkan kita daripada kehilangan banyak darah. Aspirin pula, ia bertindak macam satu minyak khas yang melincirkan pasukan baiki tadi. Ia menjadikan platelet kita kurang melekit. Mereka jadi licin, jadi tak mudah sangat paut dan melekat antara satu sama lain. Untuk orang yang berisiko tinggi kena serangan jantung, di mana darah beku boleh menyekat aliran darah ke jantung, ini memang satu penyelamat. Aspirin memastikan kesesakan tuntas di lebuh raya kita tadi tidak terbentuk. Tapi, cuba bayangkan apa akan jadi kalau tukang baiki ni berhenti kerja langsung. Walaupun calar yang sangat halus atau mikroskopik dalam saluran darah kita pun boleh jadi masalah besar sebab badan kita tidak mampu nak tampal sendiri. Ini sebenarnya punca utama semua masalah besar yang akan kita bincangkan selepas ini. Теперь давайте поговорим о самом главном разделении. Это то, что вы должны запомнить крепко-накрепко, раз и навсегда. У врачей есть два понятия – первичная профилактика и вторичная профилактика. Звучит это, конечно, скучно,
но для жизни это очень-очень важные вещи. Что такое вторичная профилактика? Это когда беда уже случилась, когда у человека уже был инфаркт или инсульт, или ему поставили специальную пружинку, стенд, или даже сделали операцию на сердце. Понимаете? Болезнь уже проявила себя. Враг, как говорится, уже сидит внутри. И вот тут польза аспирина просто неоспорима. Он не дает случиться повторной катастрофе. Риск умереть от второго инфаркта или инсульта намного выше и страшнее, чем любые побочные эффекты от этой таблетки. Тут все доктора единогласны. Пить его обязательно нужно. А теперь первичная профилактика. Это когда вы чувствуете себя здоровым, никогда не жаловались на сердце, но вы все равно пьете аспирин на всякий случай, потому что так делал ваш дедушка или потому что соседка посоветовала: «Пей, сынок, не повредит». И вот именно здесь наука в последние годы сделала очень резкий разворот. Исследования показали, что для людей, которые абсолютно здоровы, риски от приема аспирина, например, риск внутреннего кровотечения, часто перевешивают любую потенциальную пользу. Lучше не рисковать. Kita bincang pasal satu titik perubahan yang sangat penting. Pada tahun 2022, satu badan pakar kesihatan yang sangat berpengaruh dari Amerika Syarikat telah keluarkan syoran baharu yang mengejutkan ramai. Mereka kata, orang yang berusia 60 tahun ke atas tak boleh lagi mula ambil ubat aspirin semata-mata untuk tujuan pencegahan awal sakit jantung. Cuba kita fikirkan, dulu-dulu sesiapa saja yang dah melepasi had umur tertentu, macam dah automatik doktor akan suruh ambil ubat ni. Tapi sekarang, pakar-pakar dah kata tidak dengan sangat tegas. Kenapa? Sebab statistik dah tunjuk jelas, bilangan kes serangan jantung yang dapat dielakkan dalam kalangan orang tua yang sihat rupanya sangat sedikit. Jumlah tu tak berbaloi langsung kalau nak dibandingkan dengan risiko pendarahan dalaman yang teruk akibat makan ubat tu. Ini macam kita cuba nak elak kebakaran, tapi usaha kita tu pula yang menyebabkan rumah kita rosak teruk. Padahal mungkin api tu takkan pernah menyala pun. Pula dengan golongan dewasa pertengahan usia, kumpulan yang berumur dari 40 hingga 59 tahun ini dianggap berada dalam zon kelabu, grey zone. Bagi kumpulan ini, doktor-doktor sering berkata, semuanya bergantung kepada individu. Jika anda sudah mencecah 40 tahun dan bercadang hendak mengambil aspirin untuk menjaga jantung, anda tidak boleh terus sahaja beli dan makan. Keputusan ini mesti dibuat setelah menilai risiko menggunakan kalkulator risiko di tangan doktor. Doktor perlu menilai paras kolesterol anda, tekanan darah, sama ada anda menghidap diabetes, tabiat merokok dan sejarah kesihatan keluarga anda. Jika risiko anda untuk diserang sakit jantung dalam tempoh 10 tahun akan datang melebihi 10%, barulah, dan hanya selepas itu, doktor akan mempertimbangkan untuk memberikan preskripsi aspirin. Namun, walaupun demikian, ia sentiasa umpama berjalan di atas tali. Sangat berhati-hati. Bagi kumpulan usia ini, faedah mengambil aspirin untuk pencegahan primary prevention, dikira sangat sedikit sahaja. Maknanya, anda perlu menelan ubat itu hari-hari selama bertahun-tahun, tetapi manfaat kesihatan yang anda peroleh amatlah kecil. Sementara itu, risiko pendarahan dalaman tidak akan hilang dan tetap ada. Mari kita hadapi musuh utama yang kita beri makan bersama-sama aspirin ini. Pendarahan dalam perut dan usus atau pendarahan gastrousus. Perut kita adalah persekitaran yang sangat agresif, penuh dengan asid yang kuat. Jadi perut kita sebenarnya dilindungi oleh satu lapisan khas.
Penghasilan lapisan perlindungan ini pula dikawal oleh enzim-enzim tertentu. Aspirin selain berfungsi menyekat platelet untuk mencairkan darah, ia juga secara tidak langsung akan menghalang fungsi enzim perlindungan tadi. Kesannya, lapisan mukosa perut kita menjadi tidak berdaya melawan asidnya sendiri. Bayangkan anda menanggalkan baju perisai sebelum masuk ke medan perang. Lama-kelamaan, hakisan atau ulcer, luka, boleh terbentuk pada dinding perut. Yang paling menakutkan, ulcer ini selalunya senyap. Anda mungkin tidak rasa sakit, tiada pedih ulu hati maupun sebarang gejala awal. Simptom pertama yang muncul mungkin rasa lemah secara tiba-tiba atau yang lebih teruk, muntah seperti serbuk kopi atau najis berwarna hitam. Ini adalah petanda bahawa pendarahan sudah berlaku secara besar-besaran. Bagi warga emas, keadaan kecemasan seperti ini boleh membawa maut. Namun, perut kita itu bukan satu-satunya sasaran. Ada lagi satu ancaman yang lebih menakutkan, walaupun ia jarang berlaku. Kita bercakap tentang strok hemoragik. Kita biasa beranggapan bahawa aspirin dapat melindungi kita daripada strok, dan itu benar, tetapi hanya untuk strok iskemik, iaitu strok yang berlaku apabila gumpalan darah menyumbat salur darah dalam otak. Aspirin berfungsi menghalang gumpalan itu daripada terbentuk. Namun, ada jenis strok yang kedua, strok hemoragik. Strok ini berlaku apabila salur darah di otak pecah dan menyebabkan pendarahan. Sekiranya anda mengambil aspirin, darah anda akan lebih lambat membeku. Jadi, jika salur darah itu pecah, contohnya, disebabkan oleh tekanan darah yang naik secara mendadak, badan anda akan sangat sukar untuk menghentikan pendarahan tersebut. Darah itu akan terus membanjiri tisu otak. Ini menghasilkan satu paradoks. Walaupun kita cuba melindungi diri daripada satu jenis strok, kita, walaupun sedikit, telah meningkatkan risiko untuk mendapat jenis strok yang lain yang jauh lebih berbahaya. Mungkin ramai yang terfikir sekarang, saya beli aspirin kardio yang bersalut khas tu, yang larut dalam usus. Jadi, perut saya selamatlah, kan? Itu adalah salah satu mitos yang paling susah nak hilang pada zaman sekarang ni. Pihak pemasaran, marketer, memang pandai buat kerja. Dia orang berjaya cipta ilusi. Konon-kononnya ia selamat. Memang betul, salutan yang larut dalam usus tu boleh melindungi perut daripada sentuhan langsung dengan asid tablet tu. Tapi, cuba kita ingat balik cara ubat ni berfungsi yang kita bincang tadi. Aspirin akan diserap masuk ke dalam darah dan bertindak secara menyeluruh sistemik. Ia menekan penghasilan prostaglandin pelindung, bahan yang melindungi seluruh badan, termasuklah perut. Maknanya, tak kiralah di mana pil tu larut, sama ada dalam perut atau usus, lapisan pelindung perut kita masih terjejas. Kerusakan itu berlaku melalui aliran darah. Dalam banyak kajian besar yang melibatkan ribuan pesakit, tiada perbezaan ketara pun ditunjukkan antara kekerapan pendarahan yang disebabkan oleh aspirin biasa dengan aspirin bersalut. Jadi, jangan mudah-mudah terpedaya dengan bungkusan yang cantik atau iklan yang meyakinkan. Ada satu lagi poin yang sangat mustahak, iaitu tentang sukatan atau dos ubat. Di negara barat, seperti Amerika dan Eropah, dos yang selalu jadi piawai adalah aspirin yang kita panggil aspirin kanak-kanak, iaitu 81 mg. Di kawasan kita ni, dos yang biasa kita jumpa adalah 50, 75 atau 100 mg. Dan kat sini, ingatlah pepatah ni, lebih banyak tak semestinya lebih bagus. Untuk kesan pencegahan yang kita nak, dos yang paling minimum pun dah cukup untuk menyaktifkan sel darah beku, platelet
kita. Kalau kita ambil dos yang sangat tinggi, macam ubat sakit kepala biasa, iaitu 325 atau 500 mg, ia tidak akan menambah perlindungan untuk jantung. Malah, ia akan tingkatkan risiko pendarahan dalaman dengan sangat tinggi. Jadi, kalau tuan atau puan ambil ubat aspirin ni untuk jantung, pastikan ia memang ubat yang dosnya rendah. Jangan sesekali cuba ambil separuh tablet aspirin biasa. Kenapa? Sebab kita takkan dapat patahkan sebiji ubat tu dengan tepat dan dos ubat tu akan melompat setiap hari, menjadikannya tidak efektif dan berbahaya. Namun, bagaimana pula kalau kita ambil ubat tahan sakit untuk sakit sendi atau sakit belakang? Di sini ada satu konflik kepentingan yang agak bahaya. Ubat-ubat seperti ibuprofen ataupun naproxen ni sebenarnya dalam kumpulan yang sama dengan aspirin. Kalau kita telan ibuprofen, dia boleh ambil tempat pada platelet darah tu, yang asalnya memang dikhaskan untuk aspirin. Akibatnya, bila aspirin tu sampai saja, tempat parking dah penuh. Jadi, aspirin tu tak boleh nak berfungsi. Jantung kita akan hilang perlindungan. Kalau rasa sakit sangat, sampai kena juga ambil ubat tahan sakit, doktor menasihati kita ambil ubat tu sekurang-kurangnya 2 jam selepas kita telan aspirin. Tapi, yang paling penting, kalau kita ni pesakit jantung, eloklah bincang dulu dengan doktor macam mana nak uruskan pengambilan ubat tahan sakit ni. Jangan sampai kita batalkan kesan ubat jantung yang sangat penting untuk nyawa kita. Mari kita sentuh sedikit tentang isu alkohol. Mungkin ada yang tertanya-tanya, apa kaitannya? Tetapi bila dicampur, gabungan aspirin dan alkohol ini sebenarnya umpama koktail maut atau bom jangka kepada perut kita. Alkohol dengan sendirinya sudah boleh menghakis atau merengsakan lapisan perut. Manakala aspirin, seperti yang kita tahu, akan menghilangkan perlindungan semula jadi lapisan perut itu dan menjadikan ia lebih mudah berdarah. Jika anda mengamalkan pengambilan alkohol secara berkala, walaupun sekadar sedikit, sederhana, sambil mengambil aspirin, risiko pendarahan perut anda akan meningkat berkali ganda. Lebih serius lagi, terdapat kajian yang menunjukkan bahawa alkohol sebenarnya mampu memanjangkan lagi tempoh masa pendarahan berlaku. Oleh itu, tabiat mengambil aspirin pada waktu pagi, kemudian diikuti dengan segelas wain ketika makan malam, memerlukan pertimbangan yang sangat serius. Sila rujuk dan berbincang dengan pakar gastroenterologi atau doktor pakar perut anda segera. Ada pula satu lagi keadaan yang mungkin ramai tak tahu. Ia dipanggil rintangan aspirin. Bayangkan, anda patuh makan ubat, tahan pula kesan sampingan. Tapi ubat itu langsung tak berkesan. Mengikut pelbagai kajian, antara 10 hingga 30% pesakit mungkin tidak memberikan tindak balas terhadap aspirin. Platelet darah mereka terus melekat dan bergumpal seolah-olah mengabaikan ubat yang dimakan. Punca keadaan ini mungkin berkaitan dengan faktor genetik, menghidap diabetes ataupun mempunyai berat badan berlebihan. Akibatnya, pesakit hidup dengan perasaan selamat yang palsu. Doktor mungkin mula mengesyaki rintangan ini jika pesakit mengalami trombosis berulang kali, walaupun mereka sedang mengambil ubat tersebut. Dalam kes sedemikian, aspirin akan digantikan dengan ubat anti-agregasi lain. Namun, untuk mengetahui tentang rintangan ini lebih awal, tanpa ujian khas, ia hampir mustahil. Darah tinggi atau hipertensi, ini adalah satu topik yang sangat penting dan bahaya bila kita sebut tentang penggunaan aspirin. Kalau tekanan darah anda tidak dikawal dengan baik, maksudnya bacaan pada mesin selalu melompat melebihi 140
atau 150. Mengambil aspirin ini ibarat anda sedang bermain api. Tekanan darah tinggi itu sendiri sudah memberi bebanan yang kuat pada dinding salur darah, terutamanya di bahagian otak. Jika darah kita dicairkan lagi oleh aspirin, risiko untuk mendapat strok pendarahan atau angin ahmar yang kita bincangkan sebelum ini akan melambung sangat tinggi. Ia jadi terlalu bahaya. Petua emas dari doktor jantung, ahli kardiologi sangat jelas. Stabilkan tekanan darah anda dahulu. Hanya selepas itu, dan jika benar-benar perlu, barulah bincangkan pengambilan aspirin. Mengambil aspirin dalam keadaan darah tinggi yang tidak terkawal, itu memang dilarang keras dan sama sekali tidak dibenarkan. Tapi, bagaimana pula dengan mereka yang ada kencing manis? Dahulu, ramai yang anggap kalau dah ada diabetes, memang wajiblah makan aspirin. Ini kerana risiko penyakit jantung mereka lebih tinggi. Namun, kajian moden seperti kajian Ascent menunjukkan hasil yang bercampur-campur. Memang betul, aspirin boleh mengurangkan risiko masalah salur darah yang serius dalam kalangan pesakit diabetes. Akan tetapi, pada masa yang sama, ia juga meningkatkan risiko pendarahan besar secara ketara. Jadi, kesimpulan para saintis agak tegas. Tak perlu lagi bagi aspirin secara rutin kepada semua pesakit kencing manis. Setiap kes mesti dinilai secara berasingan. Jika pesakit diabetes itu tiada masalah jantung yang jelas, mudaratnya mungkin lebih besar daripada manfaatnya. Ini menunjukkan bagaimana bidang perubatan kini beralih daripada rawatan yang sama untuk semua kepada pendekatan yang lebih peribadi, mengikut keperluan individu. Mari kita sentuh sedikit tentang isu wanita. Untuk tempoh yang panjang, kebanyakan kajian mengenai aspirin dijalankan terutamanya ke atas golongan lelaki. Ada anggapan bahawa jantung wanita berfungsi sama seperti jantung lelaki. Walau bagaimanapun, ternyata ada perbezaan ketara. Bagi wanita, aspirin didapati lebih berkesan untuk mencegah strok iskemik. Sebaliknya, bagi lelaki, keberkesanannya lebih tertumpu kepada pencegahan serangan jantung atau infak miokard. Perkara ini berkait rapat dengan ciri-ciri unik latar belakang hormon dan juga struktur pembuluh darah. Bukan itu sahaja, risiko pendarahan dalam kalangan wanita juga seringkali lebih tinggi, terutamanya apabila usia semakin meningkat. Secara umumnya, tubuh wanita lebih rapuh dalam aspek tindak balas terhadap agen anti-agregat, iaitu ubat yang membantu mencairkan darah. Oleh sebab itu, wanita, terutamanya yang berumur 65 tahun ke atas, perlu berhati-hati 2 kali ganda sebelum membuat keputusan untuk mula mengambil ubat ini tanpa alasan atau indikasi perubatan yang kukuh. Ada satu lagi bahaya tersembunyi kita kena jaga. Kita panggil dia rebound effect, macam bola melantun balik. Ramai orang tua laupeng you, ini mereka suka-suka hati berhenti makan aspirin. Tiba-tiba, dia cakap, ayah, fed up lah, saya selalu lupa. Lepas tu perut saya pun sakit sikit. Lepas tu, satu hari terus berhenti. Ini adalah satu kesilapan besar. Tahu, bila awak tarik brek yang menahan platelet, sel darah melekit. Itu dengan terlalu cepat, badan awak akan overreact satu kali. Platelet itu akan jadi lagi melekit daripada sebelum awak mula makan ubat lagi. Ini akan buat risiko darah beku, trombosis jadi lebih tinggi, terutamanya dalam beberapa minggu pertama selepas berhenti. Sangat bahaya, Ma. Jadi, kalau awak dah memang nak berhenti makan aspirin, tolonglah jangan buat sendiri. Mesti buat perlahan-lahan dan mesti di bawah pengawasan doktor. Mungkin doktor akan ganti dengan ubat lain sementara waktu, atau dia akan suruh awak kurangkan dos
perlahan-lahan. Okey? Jangan main-main dengan kesihatan sendiri lah. Jadi, apa yang kita perlu buat sebelum menjalani pembedahan yang telah dijadualkan atau sebelum berjumpa doktor gigi? Ini adalah persoalan klasik. Para pakar bedah selalu meminta pesakit menghentikan pengambilan aspirin seminggu sebelum apa-apa prosedur. Sekarang, pendekatan rawatan telah berubah. Untuk prosedur kecil seperti cabutan gigi atau pembedahan katarak, pesakit selalunya tidak perlu berhenti ambil aspirin. Ini kerana risiko darah beku, trombosis, jika dihentikan mungkin lebih bahaya berbanding pendarahan kecil daripada lubang gigi yang mudah sahaja dikawal. Namun, untuk pembedahan besar melibatkan perut atau otak, pengambilan ubat ini mesti dihentikan. Dalam kes ini, keputusan akhir akan sentiasa dibuat oleh pakar bedah bersama-sama dengan pakar jantung. Jangan sesekali sorok daripada doktor bahawa anda sedang mengambil aspirin walaupun dosnya sangat kecil. Maklumat ini boleh menyelamatkan nyawa anda semasa di atas meja bedah. Sangat orang bertanya, bolehkah kita nak ganti aspirin tu dengan yang lebih semula jadi? Ramai yang cari jalan selamat dengan ambil suplemen omega 3 kunyit bawang putih atau hanya sekadar minum air banyak-banyak. Tapi, mari kita berterus terang. Kekalkan hidrasi yang baik memang bagus dan darah pekat sebab dehidrasi itu tak elok. Namun, air kosong, minyak ikan atau bawang putih tiada satu pun yang mempunyai tindakan anti-agregasi yang terbukti setanding dengan aspirin. Semua ini tak mampu matikan proses platelet bergumpal seperti yang dilakukan oleh ubat farmakologi. Bergantung pada suplemen kesihatan sebagai pengganti penuh ubat ketika risiko serangan jantung itu tinggi, itu adalah menipu diri sendiri dan kesilapan ini boleh memakan kos yang sangat mahal. Ia baik untuk kesihatan umum, tapi bukan untuk tujuan menghalang penumpang darah masa kita dalam situasi kritikal. Kita juga perlu sentuh satu topik penting, iaitu gabungan ubat yang doktor panggil terapi antiplatelet berganda. Ini bermaksud pesakit akan diberikan aspirin sekali dengan satu lagi ubat, contohnya clopidogrel. Ini adalah kaedah yang sangat berkesan untuk menghalang darah daripada membeku. Regimen ini akan diberikan selama setahun selepas pesakit menjalani pemasangan stent. Dalam tempoh ini, badan pesakit akan jadi sangat sensitif, ibarat kaca kristal. Untuk sikit pun, lebam yang jadi akan besar. Kalau terpotong atau luka, darah akan susah nak berhenti. Penanganan dan pemantauan perlu dibuat secara maksimum dalam tempoh kritikal ini. Jika anda berhenti makan salah satu ubat secara sendiri tanpa kebenaran doktor, ia boleh menyebabkan stent anda tersumbat serta-merta, trombosis dan membawa maut. Manakala jika berlaku terlebih dos, risikonya adalah pendarahan yang boleh membawa maut, fatal bleeding. Ini adalah peringkat tertinggi dalam rawatan kardiologi. Di sini sebarang tindakan buat sendiri atau self-medication sama sekali tidak boleh diterima. Satu perkara menarik yang patut kita tahu tentang penyakit gout. Pesakit yang menderita penyakit ini perlu tahu bahawa pengambilan aspirin dos rendah akan melambatkan proses buah pinggang membuang asid urik. Keadaan ini boleh mencetuskan serangan gout secara tiba-tiba atau menjadikan penyakit itu lebih teruk. Maka, terjadilah satu dilema yang sukar diatasi. Kita cuba rawat jantung tetapi pada masa yang sama, kita merosakkan sendi. Dalam situasi begini, doktor terpaksa mencari ubat alternatif atau perlu menyusun terapi dengan sangat teliti
sambil sentiasa memantau paras asid urik pesakit. Ini sekali lagi membuktikan bahawa semua sistem dalam badan kita saling berkait rapat. Mustahil kita merawat satu organ sahaja tanpa memberi kesan kepada organ yang lain. Baik, mari kita buat rumusan ringkas sebagai panduan kita. Aspirin ini bukan pil vitamin biasa-biasa atau bukan macam makanan tambahan. Ingat, ia adalah ubat yang sangat serius. Ia adalah ubat yang kuat dan memberi kesan menyeluruh kepada sistem badan kita. Kalau kita pernah kena serangan jantung, angin ahmar, stroke atau sudah pasang tiub stent, aspirin adalah kawan baik kita. Faedah yang dapat jauh lebih besar daripada risikonya. Tapi jika kita sihat walafiat dan hanya risau atau takut-takut jantung akan sakit, risiko aspirin memudaratkan kita adalah lebih tinggi daripada peluang ia menyelamatkan kita. Ulcer perut, pendarahan dalaman yang kita tak sedar dan risiko stroke pendarahan, hemorrhagic stroke. Ini semua adalah harga sebenar yang perlu dibayar untuk pencegahan yang tidak perlu. Ilmu perubatan sentiasa bergerak maju. Apa yang kita pegang sebagai kebenaran 10 tahun dahulu, mungkin hari ini sudah disahkan sebagai kesilapan. Kesihatan diri anda berada di tangan anda sendiri dan juga dalam pengetahuan baru yang kita kongsikan ini. Maklumat ini membawa kita kepada satu kesimpulan yang mudah tetapi amat penting. Zaman mengambil aspirin tanpa kawalan semata-mata untuk kesihatan sudah tamat secara rasmi. Kita dapati pil kecil ini mampu sama ada menyelamatkan nyawa atau sebaliknya boleh menyebabkan tragedi serius jika disalah guna. Titik perubahan dalam bidang perubatan telah pun tiba dan protokol baharu tahun 2022 adalah bukti kukuh. Mesej utama yang wajib anda fahami dari video ini adalah jangan ambil keputusan sendiri untuk mula makan aspirin. Jika anda sudah lama mengambilnya, jangan berhenti secara mendadak. Sebaliknya, buat temu janji dengan pakar jantung dan ajukan soalan ini. Adakah saya benar-benar memerlukannya? Memandangkan data baharu ini, kunjungan ini mungkin dapat menyelamatkan anda daripada mendapat ulcer atau stroke. Terima kasih kerana menonton siri ini hingga akhir. Jika maklumat ini berguna dan mungkin telah membuka mata anda tentang amalan biasa, sila tekan like, suka. Ini akan membantu video ini sampai kepada mereka yang sangat memerlukannya. Tekan saluran ini agar anda dapat memahami isu perubatan tanpa dibelenggu mitos. Dan sila kongsikan di ruangan komen. Adakah anda atau ahli keluarga anda mengambil aspirin untuk pencegahan dan sudahkah anda berbincang tentang risikonya dengan doktor anda? Mari kita bincangkan bersama di bawah